Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kita akan belajar satu kuasa super hebat yang boleh buat ayat-ayat yang awak tulis tu jadi wow, lagi menarik, lagi menakjubkan. Dah sedia nak jadi wira ayat? Kalau dah sedia, jom kita mula. Okey, cuba tengok dua ayat ni. Saya suka aiskrim. Ali suka aiskrim. Ayat ni betul, tak ada yang salah pun. Tapi bunyinya macam biasa-biasa je kan? Macam terputus-putus sikit, rasa macam ada benda yang tak kena. Kan? Bunyinya macam bosan sikit dan asyik ulang benda yang sama je. Jadi soalannya sekarang, macam mana kita nak buat ayat ni jadi lagi hebat, lagi sedap didengar? Sebenarnya ada satu rahsia ajaib tau. Dan inilah dia, rahsianya. Dikenali sebagai kata hubung. Apa benda tu kata hubung? Senang je. Ia ni macam perkataan-perkataan ajaib yang tugas dia adalah untuk sambungkan dua ayat atau dua idea jadi satu ayat yang lebih panjang dan lebih mantap. Nak tahu macam mana ia berfungsi? Bayangkan kata hubung ni macam gam. Betul, gam ajaib. Dia ambil dua idea yang terpisah, lepas tu dia lekatkan kedua-duanya sekali. Hasilnya, jadilah satu binaan idea yang lebih kuat dan lebih kemas. Senang kan? Okey, sekarang kita dah tahu rahsia dia. Jadi, jom kita belajar macam mana nak sambungkan ayat-ayat ni. Kata hubung ni ada beberapa jenis tau. Kita boleh bayangkan dia macam pasukan-pasukan adwira yang berbeza. Setiap pasukan ada kuasa istimewa masing-masing. Jadi, kita ada dua pasukan utama yang perlu kita kenal. Yang pertama, kita panggil pasukan sama kuat. Tugas dia, macam nama dia juga, menyambung dua idea yang sama penting. Yang kedua pula, pasukan pembantu. Pasukan ni pula menyambungkan satu idea utama dengan satu idea tambahan untuk bagi maklumat lebih. Jom kita kenali mereka satu persatu. Okey, jom kita jumpa dengan pasukan pertama. Pasukan penyambung sama kuat. Ingat ya, perkataan-perkataan dalam pasukan ni sangat adil. Mereka akan pastikan kedua-dua idea yang disambung tu sama penting. Ini dia contoh-contohnya. Tengok ya, perkataan dan kita guna untuk gabungkan dua benda. Macam, Yamani dan adiknya gemar membaca buku. Lepas tu, kita ada atau. Awak nak aiskrim atau kek? Yang ini pula untuk bagi pilihan. Dan akhir sekali, tetapi. Abang Kamil peramah tetapi adiknya agak pendiam. Tetapi ni kita guna untuk tunjukkan perbezaan. Hebat kan? Jadi, untuk ingat kuasa pasukan ni senang je. Dan gunanya untuk menggabungkan. Atau pula untuk memberi pilihan. Dan tetapi kita guna untuk menunjukkan perbezaan. Ingat tiga ni je. Ini tiga kuasa utama daripada pasukan pertama. Okey, kita dah hebat dengan pasukan pertama. Sekarang, jom kita kenali pula pasukan kedua. Pasukan penyambung pembantu. Kalau awak nak tahu, ahli pasukan ni suka sangat tolong bagi maklumat tambahan. Tujuannya, supaya ayat kita jadi lebih jelas dan lebih terperinci. Jom kita tengok macam mana ahli-ahli pasukan ni bekerja. Contohnya, kerana. Mereka tidak bermain bola sepak kerana hujan lebat. Perkataan kerana ni memberitahu kita sebab kenapa sesuatu itu berlaku. Seterusnya, supaya. Polis mengawasi jalan raya supaya keadaan lalu lintas terkawal. Supaya pula menjelaskan tujuan. Dan akhir sekali, yang. Budak yang berbaju biru itu adik saya. Yang ni pula fungsinya untuk memberi keterangan lanjut. Jadi mudah je kan nak ingat fungsi masing-masing? Ingat tiga benda ni je. Kerana untuk memberi sebab, supaya untuk memberi tujuan, dan yang untuk memberi keterangan. Bila kita guna kuasa pasukan pembantu ni, ayat kita akan jadi lagi padu dan senang difahami. Tanya, sekarang awak semua dah tahu rahsia di sebalik kata hubung. Kiranya awak dah pun dalam perjalanan untuk menjadi seorang pakar kata hubung. Betul-betul macam adiwira ayat. Jadi, macam mana nak guna kuasa baru awak ni? Senang je, ikut tiga langkah mudah ni. Pertama, cari dua ayat pendek. Kedua, fikir dan pilih kata hubung yang paling sesuai untuk sambungkan dua ayat tu. Dan langkah ketiga, sambungkan. Terus jadi satu ayat yang super hebat. Okey, sekarang saya ada satu cabaran istimewa untuk awak. Cuba ambil buku cerita kegemaran awak dan jadi seorang detektif. Cuba cari semua kata hubung yang tersembunyi dalam cerita tu. Percayalah, awak akan terkejut bila nampak betapa banyaknya kata hubung ni digunakan untuk menjadikan cerita tu seronok dibaca. Selamat mencuba, semua wira ayat.